Assalamualaikum, selamat tengah hari. Dah nak masa nak makan. Sebelum makan, kita masak dulu. Ni mak buat asam pedas, tempoyak, ikan pari. Macam mana rupanya ya? Lebih kurang lah, mak pun sebenarnya tak pernah masak, baru first time lah. Dulu pernah lah sekali masak, tapi mungkin tak kena tekak mak lah. Ini dia punya durian tempoyaknya. Dia masih lagi berketul-ketul gitu sebab dah kendian mak masukkan. Bukan mula-mula. Dah masak baru mak masukkan ni tempoyaknya. Dia tak adalah bau durian sangat. Gitulah, tapi tak ada bubur garam. Sebab ni kiranya durian macam dah tak manis lah. Tak molek untuk dibuat kuih kan. Jadi anak tu tak nak. Jadi mak buat lah tempoyak. Cuma tak bubur garam. Apa namanya tu? Mak tak bubur garam lah. Takut terkemasinan. Lebih kurang macam itulah. Tempoyak apa buat sendirilah. Belum lagi dia mesti ada biji dalamnya. Lebih kurang macam gitulah. Mak dah masukkan separuh. Yang betul mak tak pernah buat. Baru first time buat ni. Apa rasanya? Rasanya ada sikit durian tapi tak terlalu kuat lah. Sikit-sikit gitu. Itu dah nak masak, kita matikan api. Ini ikan pari cuka, tapi bukan yang kecil, yang sedang lebar-lebar gitulah ya. Dah sudah tu kita makan lah yuk. Assalamualaikum. Makan ini apa? Asam pedas, tempoyak, ikan pari. Tapi sebenarnya mak tak biasa makan tempoyak. Makan lah ya. Hari ni masak pari. Pari apa? Pari cika. Tapi minta jangan hancing, tak lah rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan yuk. Masam. Lebih masam. Lebih asam. Sayur tak ada. Tak buat sayur hari ni. Makan yuk. Dia bubur tempoyak lain pesen ya. Mak tak pernah masak tempoyak. Ada sikit. Bacin-bacin gitu. Enak.